Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya masih dari hari ini hari Khamis 14 hari bulan Ogos 2025 Masehi bersamaan dengan 20 Safar 1449 Hijriah. Okey, seperti biasa video saya ini pukul 7.36 petang. Seperti biasa video berubah datang Safar pasal maghrib kan. 20 jadi 12 Safar lah. Jadi Safar dapat 12 kepada 21 Safar lah. Cuma saya kan. Safar dulu. Okey, jadi saya nak review untuk video asal ni saya nak buat review tentang apa? Daily report hari ni lah. Untuk edisi 14 Safar, hari Khamis 14 Safar 1447 Hijrah bersamaan edisi 14 Ogos 2025 Masehi bersamaan dengan 20 dan 21 Safar 1449 Hijriah. Okey, lepas pada buat video penutup pada tadi saya terus balik ke rumah. Lepas tu video pun agak awal, agak lewat lah dari pukul 3 pagi pukul 3 pagi tu tak tidur. Bangun pula dari pukul 6.50 pagi. Bangun tu terus mandi maya subuh, mandi sampai subuh. Kemudian pas subuh tu sama kita balik kerja dah makan sarapan tu saya keluar ke ni lah, keluar ni lah sini. Kalau dah fitri biasa kita lari ni ada hijau. Kalau ini ada hijau, kerja tu katak pasal atas. Jadi saya pun pergilah kalau pergi ke Pak Wei kalau hijau. Lepas tu dalam pukul 9.30 tu saya tak pergilah. Buat kerja lah. Siap tadi dalam pukul 3 lebih. Siap tu saya balik mai sini lah, singgah sini. Tak balik rumah lagi ni. Singgah sini mandi, maya zuhur, maya asar. Untuk mai goit lagi, goit lama dah goit ni. Maya asar kemudian kalau lelak tidur kejap ni, faham tak kalau lelak tidur tak ni bawa kerja ni. Dan nak tinggal pukul 7.35 itu buat video ni. Okay, saya rasa sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.